Jalan dia besar lah kan. Ni jalan utama nak sampai Bangkok. Terowong, ada terowong. Memang kena saman 1000 baht. Dia akan tunggu dekat tol. Okay geng, so Pattaya Nue. Lagi straight ke mana tak tahu lah. Mana? Straight. Oh, straight. Alright, so kita nak pergi straight. Nak pergi ke satu tempat ni. Jalan dia besar lah geng. Ni jalan utama nak sampai Bangkok. So kita pergi main go-kart tadi jauh daripada bandar sikit sebab tak nak bagi ada jam. Continue straight. Terowong, ada terowong. Panas. Oh, masuk dalam terowong panas ni. Baik, nanti kita sambung balik. Lambat lagi ni. Pattaya Nua. Atas ni highway yang signboard biru ni, korang jangan sesekali masuk dengan motor. Rakyat Thailand abaikan, rakyat Malaysia jangan. Nanti korang kena saman. Bala lah kan. 1000 baht. Jadi baik tak payah. Baik korang stay jalan yang hijau. Highway hijau okey, not bad. Boleh lalu dengan motor, dengan beca pun ada. Tapi kalau highway yang ada signboard biru dia cakap heavy blue tu, jaga kan. Tu memang kalau korang pergi kak, korang tanggung kat sini. Saya pun dah terkena tadi. Masa saya ada dekat Bangkok nak datang sini kan. Dia bukan apa, saya tersilap jalan. Masa tu saya tengah potong-potong kereta, lalu sekali masuk-masuk tiba-tiba sampai dekat highway biru. Jadi saya pun ambil keputusan keluar balik lah. Nasib baik keluar balik tu tak ada polis apa benda lah. Masuk dalam kampung, and then terus sampai ke sini dengan selamat. Itu je lah. Tak ada kena saman ke apa, tak ada. Tapi takut lah nanti kalau korang tak tahu kan. So memang kena saman 1000 baht. Dia akan tunggu dekat tol. Itulah, kita rempit-rempit dulu. Allahu Akbar jalan. Tak apalah ambil jalan ni kan. 1 kilo lagi. Okeylah, itu sajalah maklumat untuk korang nak datang ke Pattaya dekat Bangkok. Dia kalau yang highway signboard biru, jangan sesekali korang masuk. Masjid ke? Masjid. Allahu Akbar, masjid. Okey je. Dah datang sini, ala-ala datang masuk sini. Nampak? Tempat ni lah nak pergi. So jom kita naik apa nama? Sanctuary. Tak, bukan ni nama nanti ni. Kereta ni.
Kita go. Kita go senang. Bagi. Bagi lagi bagi. Jom. Aku nanti tersambung. Hello, take care. Okay. Okay, Kak. Apa? Oh. Yeah, he's the one that said. Dia panggil kapong, kita kapong. Korang tengok ni, dia buat benda ni untuk siapkan benda ni 3 bulan tu. Tengok. Dia sebesar ni 3 bulan. Dia daripada kayu balak. Tengok dia sambung buat. Malah awak dapat mana ni? Ni projek bawa MB ya. Hari ni dia kontraktor dekat engineering. Engineering pula, engineer dekat Thailand. Site visit lah. Ni semua ni dia orang tak kerti buat ni, kita boleh buat ni. Ni model kecil lah, kita buat dulu. Model kecil. Ni design contoh. Kita buat We have a different Kaiso wood cross puppet, okay? Okey geng, memang besar gila dia orang buat dengan kayu. Semua ni kayu ni. Sebab tu kita kena pakai helmet. Ni helmet. So ni pakai helmet. Jadi ya Allah, cantiknya. So jom kita naik tengok apa yang ada. Hari ni saya belanja korang.
Okay gang, itu sajalah untuk kali ni. So dah pukul 8, dekat pukul 8. Terima kasih lah. Oh memang terbaik. Korang kena datang sini, tengok sendiri. Saya dah sampai dekat Pattaya City. Jom kita nak naik atas. Saya belanja korang naik atas macam mana. Oi. Okay, jom saya belanja korang kat atas view macam mana. Nanti kita sambung balik. Lagi 1.1 kilo kita boleh naik kat atas tu. Jom kita tengok view point dekat atas waktu malam. Bye bye. Okay geng, so sekarang saya ada kat atas. Motor parking kat situ. So korang boleh datang sini. Ni dia punya signboard Pattaya City tu kan. Jadi kat sini korang boleh tengok apa benda tau. Ni view dia. Memang terbaik kan. Nampak semua seluruh bangunan-bangunan Pattaya. Dia ada skywalker apa benda. So korang boleh datang sini, lepas tu tengok dia punya keindahan dia. Mantap geng. Saya pun tak habis lagi tu walker kawasan Pattaya. Pergi bawah tadi ambil gambar. Lepas tu nanti kita orang nak pusing-pusing tengok bandar dia. Okay. Jauh nak boleh sampai dekat sini dengan 125. Nampak 125 masih lagi okey. Non isu. Steady, kuda hitam boleh sampai sini. Tapi tu penat is real, but reward is this. Korang rasa ada masa kan, baik korang spendkan masa korang untuk datang ke sini. Memang tak rugi, memang best. Bandar yang tak crowded sangat lah. Okay, nak banding mana-mana lain, saya rasa sini lagi okay. Sebab sekarang ni pun low season. Best kan. So jom kita enjoy dulu. Nanti kita sambung balik video. Kalau tak ada, kita jumpa lagi di next time. Bye bye. Luncur kuda hitam dah sampai. Korang bila lagi right daripada sana sampai sini. Kita dapatlah pemandangan macam ni. Rehatkan kita punya ni. Ada kedai dekat bawah sana. Tadi nak naik bukit tu tinggi sikit. Kalau korang rasa berminat minum air dekat sana, boleh tengok viewpoint dekat laut. Ok lah, bye bye. Penat tapi seronok. Jom. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on but not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't. Okey geng, macam ni lah bandar dia. Meriah, bersepah-sepah. Tapi tak adalah jam teruk sangat. Layan-layan je kan. Dah. Kapom. Bye-bye. Beginilah keadaan dia waktu tengah panas ni. Ya, motor dah turun geng. Bye-bye. Alhamdulillah dah sampai. Lega je. Jom kita nak unboxing.